Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hazila binti Muhammad daripada Politeknik Merlimau Melaka akan membentangkan satu inovasi iaitu ASIR, inovasi tangga pelbagai guna di mana ia memudahkan kerja penyelenggaraan dengan reka bentuk inovatif, tangga lipat aluminium teleskopik yang vertikal dan selamat untuk profesional penyelenggaraan. Pengenalan untuk ASIR. ASIR adalah tangga lipat aluminium teleskopik pelbagai guna yang inovatif di mana produk ini menggabungkan dua fungsi utama dalam satu reka bentuk iaitu yang pertama, boleh digunakan sebagai tangga segitiga bentuk A untuk kestabilan maksimum atau sebagai tangga lurus untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi dan kelebihan ASIR sesuai untuk pelbagai kerja penyelenggaraan. Untuk yang kedua, boleh digunakan sebagai tangga segitiga atau lurus, direka khusus untuk memudahkan kerja penyelenggaraan dengan fleksibel maksimum. Penyataan masalah, tiada tempat meletakkan barang semasa kerja di tempat tinggi. Tangga konvensional yang sedia ada adalah berat dan memerlukan ruang simpanan yang besar. Proses penyelenggaraan mengambil masa lama kerana perlu turun naik untuk mengambil cat dan padatan tertentu. Kesukaran ini mempengaruhi produktiviti dan keselamatan pekerja. Pekerja terpaksa membuat banyak perjalanan naik turun tangga, meningkatkan risiko kemalangan dan pembaziran masa. Sehubungan itu, situasi ini memerlukan satu penyelesaian inovatif. Objektif dan skop kajian. Objektif kajian meliputi inovasi tangga dengan tempat meletakkan peralatan, menguji kebolehkerjaan ASIR, membandingkan kekuatan ASIR dengan tangga biasa. Untuk skop kajian, ia melibatkan kerja penyelenggaraan kecil seperti pendawaian dan penyaman udara, mengecat dan pemasangan kipas siling dan platform penyimpanan peralatan. Fokus utama adalah untuk memastikan tangga ASIR dapat memenuhi keperluan pekerja penyelenggaraan dalam pelbagai situasi kerja harian. Kajian ini bertujuan membuktikan keberkesanan reka bentuk inovatif tangga pelbagai guna untuk meningkatkan produktiviti dan keselamatan pekerja. Reka bentuk produk. ASIR direka dengan ciri-ciri inovatif yang memenuhi keperluan kerja penyelenggaraan profesional. Ukuran 2 meter dengan 8 anak tangga memberikan ketinggian optimum untuk pelbagai tugasan. Flat serbaguna. Flat boleh dipasang pada kedua-dua belah tangga untuk meletakkan peralatan dan bahan seperti cat, berus dan alat tangan semasa bekerja di tempat tinggi. Bahan berkualiti. Diperbuat daripada aluminium dan keluli berkualiti tinggi yang memberikan kekuatan struktur yang mantap sambil mengekalkan berat yang ringan untuk kemudahan pengguna. Lipatan mudah. Reka bentuk lipatan teleskopik membolehkan tangga disimpan dalam ruang yang kecil sesuai untuk bengkel, stor atau ruang kerja yang terhad. Jenis-jenis tangga. Jenis tangga utama yang digunakan dalam industri biasanya adalah tangga langkah, platform, mudah alih, sambungan dan tetap. Setiap jenis mempunyai kelebihan tersendiri bergantung kepada keperluan kerja penyelenggaraan. Bahan binaan tangga, aluminium, bahan paling popular untuk tangga moden, ringan, tahan lama dan tahan karat. Namun aluminium adalah konduktor elektrik, perlu berhati-hati semasa kerja elektrik. Bahan seterusnya adalah kayu, bahan tradisional yang masih digunakan, kelebihannya tidak mengkonduksi elektrik, tetapi kelemahannya mudah reput jika terdedah kepada kelembapan dan memerlukan penyelenggaraan berkala. Dan bahan binaan seterusnya adalah fiberglass. Pilihan terbaik untuk kerja elektrik kerana tidak mengkonduksi elektrik, tahan lama dan ringan. Kelemahannya adalah harga yang lebih mahal berbanding bahan lain. Keselamatan penggunaan tangga. Jangan gunakan tangga jika anda merasa letih, mengantuk atau pening. Keadaan fizikal yang tidak stabil boleh menyebabkan kemalangan serius semasa berada di tempat tinggi. Elakkan menggunakan tangga dalam keadaan angin kencang atau cuaca buruk. Angin boleh menyebabkan tangga tidak stabil dan meningkatkan risiko terjatuh. Sentiasa pakai kasut yang tahan gelincir dengan tapak yang baik. Kasut yang sesuai memastikan cengkaman yang kukuh pada anak tangga dan mengelakkan tergelincir.
Periksa kestabilan tangga sebelum naik. Pastikan keempat-empat kaki tangga berada pada permukaan yang rata dan kukuh sebelum memulakan kerja. Metodologi kajian. Kajian ini dijalankan melalui 6 langkah utama di mana pertama adalah pemilihan topik dan penyataan masalah. Kedua, penetapan objektif dan skop kajian. Ketiga, tinjauan literatur berkaitan tangga dan keselamatan. Keempat, reka bentuk dan penghasilan produk ESG. Kelima, ujian produk dan redesign jika perlu. Dan yang terakhir adalah analisis data dan kesimpulan. Pendekatan sistematik ini memerlukan dan memastikan produk ESG dibangunkan berdasarkan kajian mendalam dan diuji secara menyeluruh sebelum kesimpulan dibuat. Spesifikasi dan responden yang terlibat, detail teknikal ESG dan profil pengguna yang terlibat dalam kajian untuk menilai keberkesanan produk dalam kerja penyelenggaraan sebenar, di mana spesifikasi teknikal, ketinggian 2 meter, bilangan anak tangga 8, bahan yang digunakan pakai adalah aluminium dan keluli, kapasiti plat 15 kg setiap sisi dan boleh dilipat untuk simpanan. Profil responden, jumlah responden adalah 30 orang yang melibatkan pekerja penyelenggaraan di mana 90% lelaki dan 10% wanita, mempunyai pengalaman kerja 1 hingga 3 tahun dalam bidang pendawaian dan lukisan. Keputusan kajian, di mana pertama adalah melibatkan kebolehkerjaan. Berdasarkan kepada bar graf yang terlibat, 100% responden memilih ESG berbanding tangga biasa untuk kerja penyelenggaraan. Semua responden bersetuju bahawa tangga ini memudahkan kerja dan menjimatkan masa dengan ketara. Muatan barang lebih banyak berbanding tangga biasa kerana plat penyimpanan yang disediakan. Pekerja tidak perlu turun naik untuk mengambil peralatan dan meningkatkan produktiviti kerja. Keputusan kajian yang seterusnya adalah penyimpanan, di mana 46.7% responden setuju ruang penyimpanan besar dan tangga boleh dilipat untuk kemudahan simpanan setelah dibandingkan dengan tangga biasa. Reka bentuk fleksibel memenuhi keperluan ruang terhad. Seterusnya adalah ketahanan. Tindak balas positif tertinggi untuk kekuatan ialah 90% menunjukkan kebanyakan pengguna menganggap ESG sebagai kuat dan boleh dipercayai untuk penggunaan biasa serta mencerminkan kualiti struktur dan prestasi bahan yang baik. 83.3% responden mengaku ESG lebih berat berbanding tangga biasa tetapi menawarkan kekuatan dan kestabilan yang lebih tinggi untuk kerja penyelenggaraan. Keputusan kajian seterusnya adalah ujian beban. Analisis kekuatan ESG menunjukkan prestasi cemerlang dengan ujian beban yang dijalankan di mana pertama, ESG mampu menyokong 100 kg pada kedua-dua belah plate dalam keadaan seimbang. Yang kedua, untuk keadaan beban satu sisi, tangga telah diuji menggunakan 3 tahap beban yang berbeza, 5 kg, 10 kg dan 15 kg. Penemuan menunjukkan bahawa beban 5 kg berjaya disokong selama 60 saat tanpa sebarang tanda ketidakstabilan atau kegagalan struktur. Beban 10 kg juga disokong selama 60 saat menunjukkan produk kekal stabil dan berfungsi. Beban 15 kg hanya boleh disokong selama lebih kurang 20 saat sahaja. Kesimpulan dan cadangan, ESG memudahkan dan mempercepatkan kerja penyelenggaraan dengan ketara. Tangga ini lebih stabil dan kuat berbanding tangga biasa di pasaran. Inovasi plat penyimpanan membolehkan pekerja membawa lebih banyak peralatan tanpa perlu naik berulang kali. Produk ini direkomendasikan untuk dipasarkan kepada industri penyelenggaraan. Peluang inovasi dalam bidang ini sangat tinggi kerana permintaan untuk peralatan kerja yang lebih efisien dan selamat semakin meningkat. ESG menawarkan penyelesaian praktikal untuk cabaran harian pekerja. Matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goal yang terlibat dalam ESG
di mana inovasi ini menyokong SDG 3, Good Health and Well-being, membantu meningkatkan keselamatan pekerja, ergonomi kerja, mengurangkan risiko kemalangan, mengurangkan keletihan dan meningkatkan postur kerja yang lebih selamat. SDG 8, Decent Work and Economic Growth, meningkatkan produktiviti kerja, mempercepat proses penyelenggaraan, meningkatkan kecekapan pekerja dan menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan efisien. Dan SDG yang terakhir adalah SDG 9, Industry, Innovation and Infrastructure, inovasi peralatan kerja, pembangunan produk ergonomik, inovasi dalam bidang TVET dan industri. Sekian, terima kasih.